Okay, Assalamualaikum guys. Right, kita baru saja terima panggilan khidmat khas ular. Katakan ular berada di dalam jamban tandas, panas jamban tadika. Mungkin dia dah sakit perut, banyak pergi open house. So dia tumpang tandas dekat situ. Kemudian tadika jumpa. So pun jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Dia kata ikut belakang senang. Your destination is on the left. Assalamualaikum. Dia udah nak tidur kan. Saya mari nak tidur. Ha? Gigit je. Dia boleh nak tarik-tarik keluar. Cepat dia kena kan. Dalam betul. Mana? Dalam toilet. Dekat toilet bowl tu ha. Assalamualaikum. Dia tutup dengan apa benda? Untuk Ni, dalam ni. betul ni betul. Dia nak terekam dulu aja. Woi, garang. Sini. Sini. Panjang juga. Sorry kak. Ambil. Ini. Panjang. Depan. Okey. Pegang balik. Nak pegang dah. Okey. Boleh tak? Dah menjerut kaki saya pula. Hey, salam raya ke apa ni? Tak, ni salam raya dia. Salam raya. Dia salam raya macam ni. Salam raya masuk sini raya-raya. Mana kan dia tu? Kita lepas kat hutan simpan lah. Oh ya. Masih hidup dah dia. Hidup lah. Dia tak tahu arah mana pergi dalam toilet bawah ni kot. Dia dalam. Bahaya kalau budak-budak pergi toilet seorang-seorang kan. Yalah, kena tengok dulu lah kan. Dah dah. Budak-budak pergi toilet ni kan. Itu kalau duduk tu melekat tu. Masalah gila-gila kau. Siapa yang jumpa? Dia kicau dengan nak mandikan budak. Kau tu dia panggung gitu kan. Garang juga tengok tu. Kan? Ah. Kata-kata garang. Saya minta basuh tangan kejap Melekat dia kali dekat pas tu. Dia membelit tu. Kalau budak kecil, budak kecil kalau pergi toilet, kalau kami tak tengok tadi, wah ya betul. Kesian kat dia orang. Saya cubalah guna-guna tak adalah nak jadi bomba ke. Tak boleh. Dia tak ada dia boleh lah. Jadi kata dia. Jadi bukan kerja saya kata dia. Dia punya jantung rosak. Ataupun ada kes lain. Saya call Jepam suruh call ni, saya call Cik Hatta lah, Cik Kamarul. Kita sambung. Tak ada kat sini terang. Semalam lagi dia orang api kat sana tu, kat apa tempat buang sampah tu. Okey. Memanglah. Semalam berasap habis satu kawasan tu. Ya. Tanah terbakar sekali. Tanah sekali terbakar. Kat Batak.
Lama semalam. Daripada pagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Betul lah. Maksudnya peluang untuk tak datang lagi macam mana ya? Kalau macam betul dah budak-budak dia kalau nak selamat baygon je lah. Spray baygon tu. Dia baru baygon dia tak datang. Dia tak suka bawa baygon tu. Oh pakai hijau ni. Yang tu. Dia gambar lipas lah. Dia nyamuk tak boleh lah. Okey cik. Assalamualaikum. Selamat Raya. Selamat Raya Masih Batin sama-sama. Jom kita pada api. Sama. Dia berhenti kat dah. Ya betul. Sini nak U-turn jauh. U-turn kat sana jauh. Tu dia tadi. Kita dah pun selesai khidmat khas pula dekat Jamban dekat sebuah tadika atas kau. So dia kata dia nampak ular tu kat dalam tu masa cikgu ni nak mandikan pelajar dia tadi, budak dia. Jadi dia macam terkejut kan, nasib baik budak tu tak masuk seorang-seorang. Sebab ular sawa dalam Jamban tu dia ganas biasanya tak ganas, tapi tak tahulah kali ni dia marah apa, sakit perut apa, meroyan tak tahu, garang pula ular sawa kali ni. So dia pun mungkin sakit perut lepas daripada pergi open house banyak kot. Banyak makan lemang, simpit, kuah kacang. So gila tandas. So apa pun tadi salam raya daripada ular tu kat kaki saya. Walaupun alhamdulillah lah selesai. Tadi tu adalah panggilan bantuan daripada Balai Besar Jaya. Sebab Besar Jaya sekarang ada kes kebakaran dekat kawasan dekat juga dengan kita pun. So kita pergilah bantu dekat belah sana pula. So apa pun harus selesai. Dah 2 hari dah Besar Jaya dekat situ. Pun terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Apa pun tonton lagi video kita yang lain. Kita ada banyak video yang menarik dan kita berjumpa di video akan datang.